Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wow, Shopee ada sale lah. Ush, cerita apa pula ni grup gosip ni? Wow, Liverpool menang 7-0 lawan MU. Ish. Itulah realiti segelintir umat akhir zaman sekarang ni. Agak-agak kawan-kawan, antara Al-Quran dengan telefon bimbit, yang manakah boleh menjadi teman seharian? Renung-renungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya sihat. Diharapkan kawan-kawan pun sihat hendaknya. Tingginya nisan kerana Al-Quran, pengasuh ummah, asas kebenaran. Tetapi sayang, ia ditinggalkan, hanya menjadi lukisan zaman. Saya nak tanyalah, setakat pukul 12 ni, kawan-kawan dah baca Al-Quran ke belum? Sudah. Alhamdulillah, terbaiklah. Yang duk tersengih-sengih tak baca tu, terlupalah nak baca tu. Kawan-kawan, hari raya berkumpul semuanya, saling bermaafan berjabat erat. Baca Al-Quran dapat syafaatnya, menjadi sahabat di hari akhirat. Sabda Nabi SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Susahlah nak belajar Quran ni. Bosanlah, saya nak kena ngaji je. Kawan-kawan kenal tak saudara Muhammad Kaim Nizar, OKU penglihatan yang menjadi Johan Kadis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa? Dengan hanya menggunakan Al-Quran Braille khas untuk OKU penglihatan, beliau mampu membaca Al-Quran dengan baik. Allahu Akbar, malu kita yang sepunya penglihatan ni, tetapi rasa susah, rasa malas nak belajar membaca Al-Quran. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ya kawan-kawan? Masih fokus ke tu? Jom dengarkan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzalu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Sebelum disapar sinar iman, Umar bengis tiada belas kasihan, sanggup membunuh anak perempuan, jahiliah yang sangat menyesatkan. Namun bila tiba nur Al-Quran, luntur segala keangkuhan. Menjadi wira di medan, Islam tetap teguh dipertahan, menjadi pembela kebenaran. Kawan-kawan, Sayyidina Umar yang terkenal dengan sifat bengisnya sebelum memeluk Islam, tiba-tiba bergoncang hatinya tatkala mendengarkan alunan Al-Quran oleh adiknya Fatimah. Lantas segera Umar memeluk agama Islam. Subhanallah, sungguh ajaibnya kalam Allah. Jom kawan-kawan, bermula saat dan detik ini, kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, pegangan kita dan sandaran kita. Suka saya ulang kata-kata dari Ustaz Hari Daud. Jika mahu bercakap dengan Allah, solatlah. Jika mahu Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Akhir kata, jadikanlah Al-Quran sebagai kawan. Di akhirat nanti pasti diselamatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.